جعلنا وذكر وما نسينا اللهم يسر ولا تسر وبك من خير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba', Alhamdulillah, terima kasih kepada pengerusi majlis, terima kasih juga kepada saudara Muiz dan barisan ahli dan kuasa sambutan saudara. Jadi Alhamdulillah pada hari ini kita akan menyambungkan lagi lah, kita akan sambung lagi pengajian kita, mudzakarah kita berdasarkan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sambung lagi pada kata pengarang qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayata wat ta'ata wal ma'siyata was sihhata was saqama wa jami'al kauni wa ma bih وخلق الخلائق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تزيد ولا تنقص. Kata pengarang, sebelum itu suara Najlah. Kata pengarang, kalau ada bunyi noise kat belakang tu minta maaf lah, berada di tempat yang sesuai dah. Kata pengarang, wajib untuk kita beriman bahawa sebenarnya Allah khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan segala petala langit, 7 petala langit dan bumi. Kita sebut dah pada semalam secara ringkas, wa khalaqal mauta wal hayah, dan Allah jugalah yang menciptakan kematian, dan Allah Taala jugalah yang menciptakan kehidupan, hidup, wa ta'ata wal ma'siyah, dan Allah Taala jugalah yang menciptakan taat dan maksiat. والصحة والسقم, dan Allah Ta'ala juga lah menciptakan sihat dan sakit. وجميع الكون وما فيه, dan Allah Ta'ala juga lah yang menciptakan جميع الكون, sekalian alam, وما فيه, dan barang yang berada di dalam alam. وخلق الخلائق وأعمالهم, dan Allah Ta'ala juga lah yang menciptakan segala makhluk, وأعمالهم, dan sekalian amalan makhluk. Jadi pada masalah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kematian dan kehidupan, Allah menciptakan sihat dan sakit, Allah menciptakan sekalian alam, mudah untuk kita berpegang. Jaranglah orang tergelincir dalam masalah ni. Cuma pengarang bawa juga satu penegasan akidah yang kita pegang bahawa sebenarnya Allah Ta'ala lah yang menciptakan taat dan maksiat. Dan pengarang kita bawa sekali lagi isyarat wa khalaqal khalaiqa wa a'malahum, dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan sekalian makhluk dan segala amalan, segala perkara pekerjaan yang makhluk ni buat. Jadi wajib untuk kita berpegang bahawasanya taat yang kita buat, setiap ketaatan yang hamba buat, setiap maksiat yang hamba buat. Sebelum tu kita sebut dulu bahawasanya taat, apakah maksud taat? Taat maksudnya adalah muwafaqatu amrillah. Muwafaqatu amrillah. Buat sesuatu perkara bertepatan dengan suruhan Allah. Adapun maksiat, mukhalafatu amrillah. Buat sesuatu perkara bersalahan dengan suruhan Allah. Okey, itu maksud taat dan maksiat. Jadi wajib untuk kita mengimani setiap ketaatan yang kita buat, setiap maksiat yang kita buat, setiap amalan yang kita buat, tak kira lah taat ke maksiat, itu semua siapa yang menjadikan? Allah Ta'ala yang menciptakan, menjadikan, mewujudkan daripada tak ada kepada ada. Okey. Jadi dalam masalah ni perbincangan cukup panjang, perbincangan cukup terperinci. Maksudnya para ulama bincang panjang sehingga kan lahirnya pihak-pihak yang tergelincir, seumpama pihak Qadariyah dan pihak Jabariyah. Ada pun pihak Jabariyah mengatakan bahawasanya manusia ni digagahi, jabar. Manusia ni digagahi. Semua hak manusia buat, semuanya Allah dah. Manusia tak ada ikhtiar langsung, tak ada kasab, tak ada ikhtiar, tak ada pilihan.
semuanya Allah Ta'ala. Itu tergelincir daripada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Dan betul juga pihak yang satu lagi yang mengatakan bahawasanya taat hak manusia buat, maksiat hak manusia buat, semuanya Allah, manusia belaka. Maksudnya semuanya makhluk belaka. Itu tergelincir dinamakan sebagai kuat Qadariyah. Ada pun jalanan ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawasanya amalan taat hak kita buat, setiap amalan hak kita buat Allah yang menjadikan, tetapi kita menyabitkan adanya kasab, adanya usaha ikhtiar. Kenapa kita kata semua amalan yang kita buat Allah Ta'ala yang menjadikan? Kerana Allah sebut gitu dalam Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Begitu juga Allah sebut qul kullum min indillah, semuanya Allah Ta'ala berkata. Cuma para ahli sunnah wal jamaah menyabitkan adanya kasab, al-kasbu. Okay. Apabila lepas ni saudara-saudari belajar di dalam ilmu akidah akan ada perbahasan tentang af'alul ibad, adalah perincian dia akan bincang satu masalah iaitu kasab. Okey, para ulama ahli sunnah wal jamaah menyabitkan kasab pada hamba. Maksudnya hamba ni dia ada kecenderungan, dia ada pilihan, dia diberi pilihan untuk pilih sama ada nak buat benda ni atau buat benda ni. Okey, dia ada tarjih, nak buat hak ni ke nak buat hak ni, tanpa mengadakan sesuatu perkara. Hak mengadakan sesuatu amalan adalah Allah Ta'ala. Adapun yang kita pegang, hak kita ada adalah ikhtiar untuk kita buat, nak buat hak ni ke nak buat hak ni. Okey, tu secara ringkas lah, kita bahas secara ringkas. Dan masalah tentang Allah menjadikan tak ada maksiat ni, bukan kita sahaja hak kadang-kadang menung panjang dan sebagainya. Bahkan para sahabat dulu pernah juga bertanyakan perkara yang sama. Satu ketika mana Rasulullah dan para sahabat dia ni berada di perkuburan Baqi', dan Rasulullah pun beritahu kepada sahabat, ma minkum min ahadin min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanahu minal jannati wan nar, illa wa qad katabat syaqiyat illa wa qad kutibat syaqiyatun aw sa'idatun. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun di kalangan kamu ni melainkan sudah ditulis dah, ni adalah ahli syurga, ni adalah ahli neraka, ni adalah ahli bahagia, ni adalah ahli celaka di neraka. Kemudian sahabat pun bertanyalah kepada Rasulullah, afala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal, ataupun dalam riwayat lain, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Dah kalau gitu boleh dah Rasulullah, kami nak berpegang dengan apa hak ditentukan kepada kami je lah. Dah semua ditetapkan belaka dah, kami nak berpegang dengan apa hak ditentukan kepada kami je lah. Maka kata Rasulullah, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Hendaklah beramal, fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Setiap seseorang tu dipermudahkan pada perkara, pada barang yang diciptakan padanya. Jadi kalau dia ni adalah ahli syurga, Allah akan permudahkan untuk dia kepada jalan-jalan ahli syurga. Jadi dalam memahami masalah ni, tugas kita adalah beramal. Kita tidak tahu apa yang Allah tentukan kepada kita. Tetapi kalaulah Allah tentukan kebaikan kepada kita, maka Allah akan permudahkan jalan-jalan kebaikan kepada kita. Jadi sebab itulah juga apabila kita menyedari kita ni dipermudahkan untuk buat baik, kita dipermudahkan untuk belajar dan sebagainya, wajib untuk kita bersyukur. Wajib untuk kita bersyukur dan menghargai kurniaan yang Allah Ta'ala berikan tersebut. Okey, itu secara ringkas lah pada masalah ni. Pengarang sebut dua kali tu, khalaq wa ta'ata wal ma'siyata, kemudian pengarang sebut sekali lagi, wa khalaqal khalaiqa wa a'malahum. Perbahasan ni ada perbahasan yang panjang lah. Lepas ni boleh belajar lagi di dalam kitab akidah secara khusus, insya-Allah Ta'ala. Kemudian wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus. Kata pengarang kita, wajib juga untuk kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah Ta'ala menetapkan rezeki-rezeki mereka, rezeki-rezeki makhluk. Wa ajalahum, dan ajal-ajal makhluk, umur makhluk.
La tazidu wa la tanqus. Tidak bertambah rezeki-rezeki dan ajal-ajal, dan betul juga wala tanqus, tidak berkurang rezeki-rezeki dan ajal-ajal, tidak berkurang sedikit pun. Jadi rezeki kita, ajal kita sudah ditetapkan sejak kita dalam perut mak kita lagi. Di dalam sebuah hadis daripada uh, dalam sebuah hadis uh, Nabi sebut summa yu'salu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut selepas kandungan mencapai 120 hari atau kama qala, maka para malaikat diutuskan, yu'salu ilaihi al-malak, diutuskan kepada kita semua ni malaikat, yu'salu ilaihi al-malak wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan kepada malaikat, diutuskan kepada kita sejak kita berada di dalam perut mak kita tu, bi arba'i kalimat, untuk tulis 4 perkara, di rizqihi, untuk tulis rezeki-rezeki kita, wa ajalihi, dan ajal kita, wa amalihi, dan amal perbuatan kita, wa syaqiyyun aw sa'id, adakah kita ni termasuk daripada golongan syaqi, golongan celaka ataupun golongan bahagia. Adapun masalah amalihi aw syaqiyyun wa syaqiyyun aw sa'id, kita sebut dah tadi bahawasanya Allah tentukan semua ini. Sekarang kita nak masuk pada awal tu, dikatakan rizqihi wa ajalihi. Allah tentukan rezeki dan ajal. Sejak kita berada di dalam kandungan lagi, Allah sudah tentukan dah rezeki banyak mana, ajal banyak mana. Okay. Jadi rezeki kita la tazidu wa la tanqus, tidak akan bertambah sedikit pun dan tidak akan berkurang sedikit pun. Kalau ditentukan banyak tu dah. Okay. Tidak bertambah dan tidak berkurang sedikit pun. Ada beberapa hadis yang Rasulullah sebut man sarrahu an yubsata alaihi rizqahu aw yunsa fi atharihi falyasil rahimah. Sesiapa yang gembira, siapa yang nak Allah an yubsata alaihi rizqahu, Allah memperluaskan rezekinya, aw yunsa fi atharihi, ataupun Allah memperpanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hubungkan silaturahim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sebut, kalaulah seseorang tersebut menyambung hubungan silaturahim, menjaga hubungan silaturahim, maka Allah akan memperluaskan rezeki dia, Allah akan memperpanjangkan umurnya. Jadi bagaimana? Hadis tadi kata semua tetap dah, la tazidu wa la tanqus. Hadis ni kata kalau sambung silaturahim, Allah akan panjangkan umur, banyakkan rezeki. Jadi Al-Imam An-Nawawi menjawab i'tirad ini, menjawab masalah ni dengan beberapa jawapan oleh para ulama. Yang pertama adalah maksud dipanjangkan umur, diperluaskan rezeki adalah Allah memberikan keberkatan kepada dia. Sebagai contoh, kalaulah Allah sudah tetapkan rezeki dia daripada dia lahir sampailah dia meninggal dunia 10 juta sebagai contoh, maka dia panjangkan silaturahim, dia hubungkan silaturahim ataupun tidak, rezeki dia tetap 10 juta. Tetapi kalau dia hubungkan silaturahim, rezeki 10 juta tu berkat, boleh bagi manfaat kepada orang lain. Apakah maksud berkat? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Dengan rezeki sikit banyak tu, dia boleh kebaikan hak banyak. Begitulah juga dengan umur banyak tu, dia boleh buat kebaikan hak banyak. Okey, adapun kalau orang tidak memperhubungkan silaturahim, maka tidak ada keberkatan di dalam umur dan rezeki dia. Hak tu jawapan hak pertama, iaitu yang ditambah adalah keberkatan. Adapun jawapan yang kedua adalah yang ditambah adalah di atas apa yang ditulis oleh para malaikat. Okey, tadi kita sebut bahawasanya apabila seseorang itu mencapai umur 120 hari, para malaikat diutuskan untuk menulis rezeki dia, ajal dia, amal dia. Okey, jadi malaikat tulis dah. Jadi kalaulah dihubungkan silaturahim, maka ditambah di atas apa yang ditulis oleh para malaikat. Sebagai contoh, malaikat tulis 60 tahun je, tiba-tiba dihubungkan silaturahim, dia jaga molek hubungan keluarga dia, maka Allah tambahkan lagi di atas apa yang malaikat tulis. Malaikat tulis 60, Allah tambah lagi 10 tahun sebagai contoh. Okey, itu hanyalah penambahan di atas apa yang ditulis oleh malaikat. Adapun apa yang berada di dalam pengetahuan Allah yang kekal sejak azali tidak berubah sama sekali. Allah tahu dah sama ada dia ni
hubungkan silaturahim ataupun tidak, Allah tahu dah dia mati bila dan sebagainya. Hak berada di dalam ilmu Allah, hak berada di dalam ketetapan Allah tidak berubah sama sekali. Hak berubah adalah apa yang berada di atas catatan malaikat. Okey. Dan adalah beberapa jawapan yang lain. Ni dua jawapan hak utama lah. Okey. Kemudian wala yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Dan tidak terjadi sesuatu perkara yang baru terjadi illa biqada'ihi, kecuali dengan qada Allah, wa qadarihi, dan qadar Allah, wa iradatihi, dan ketentuan Allah, kemahuan Allah, wa iradatihi, dan kehendak Allah. Okey. La yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Wajib untuk kita berpegang, wajib untuk kita beriman bahawasanya tidak terjadi sesuatu perkara yang baru terjadi ni, melainkan semuanya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Waktu secara ringkas lah. Okey. Jadi kita cuba masuk sedikit. Pengarang sebut illa biqada'ihi wa qadarihi, kecuali dengan qada dan qadar Allah. Jadi qada dan qadar ni, kalau kita belajar dalam ilmu akidah, dia termasuk di dalam perkara yang para ulama sebut sebagai idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dua kalimah tu berhimpun, maksudnya beza. Maksudnya qada ada maksud yang lain, qadar ada maksud yang lain. Okey, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan apabila disebut satu je, dia berpisah. Disebut qada sahaja ataupun disebut qadar sahaja, maksudnya adalah qada dan qadar. Maksudnya adalah sama. Okey, begitu. Jadi apabila sekarang ni disebut dua-dua, illa biqada'ihi wa qadarihi, kecuali melainkan semua yang berlaku itu adalah dengan qada Allah, dengan qadar Allah. Jadi para ulama bincangkan apakah maksud qada dan apakah maksud qadar. Mengenai maksud qada dan qadar, para ulama tidak berlaku kesepakatan ulama dalam menafsirkan maksud tersebut. Jadi ada berlaku perselisihan pendapat. Okey. Ulama Asy'ariyah, para ulama Asy'ariyah menafsirkan maksud qada adalah dengan maksud berbalik kepada ilmu dan iradah Allah. Qada maksud qada berbalik kepada ilmu dan iradah Allah. Berbalik kepada ilmu dan kehendak Allah Taala. Okey. Itu qada. Adapun qadar berbalik kepada qudrah Allah. Maksudnya berbalik kepada Allah menjadikan daripada tak ada. Selepas apabila Allah tetapkan dah sesuatu itu berlaku pada sekian-sekian masa, maka terjadinya sesuatu perkara tersebut dengan qadar Allah, dengan qudrah Allah Taala. Allah menciptakan daripada tak ada kepada ada. Okey. Wa iradatihi, dan kehendak Allah Taala. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basir. Pengarang menyebut, mula dah untuk menyebut tentang disebut sebagai sifat ma'ani, sifat yang wajib bagi Allah Taala, sifat ma'ani yang 7. Bahawasanya Allah Taala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basir. Bahawasanya Allah Taala bersifat dengan, adalah Allah Taala ada sifat hayyun, adanya sifat hayah. Allah Taala wajib untuk kita beriman bahawasanya bagi Allah, bagi zat Allah ada sifat hayah, ada sifat hidup, dan pada zat Allah ada sifat ilmu. Dan kita wajib untuk kita beriman bahawasanya pada zat Allah adanya sifat iradah, Allah berkehendak. Dan wajib untuk kita beriman pada zat Allah Ta'ala adanya sifat qudrah, Allah ada qudrah untuk mengadakan sesuatu daripada tak ada kepada ada, untuk meniadakan sesuatu daripada ada kepada tak ada. Mutakallimun sami'un basir. Dan wajib untuk kita beriman bahawasanya pada zat Allah Ta'ala adanya sifat berkata-kata. Dan wajib untuk kita beriman pada zat Allah adanya sifat mendengar. Dan wajib untuk kita beriman pada zat Allah Ta'ala adanya sifat basar, melihat. Okey, ini kita hurai secara ringkas saja. Okey, hamba sebut dah sebelum ni bahawasanya kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, sifat dia adalah kitab yang mubtadi, orang yang baru belajar. Kitab mubtadi pun ada peringkat-peringkat dia, marhalah dia. Jadi
sifat kita ni, dia bersifat talqin, dia bersifat sebut, terima telang. Sebut, terima telang. Okey, ni untuk orang awam. Orang awam, orang mula-mula belajar, wajib dia tahu Allah Ta'ala hidup. Cukup tu. Okey, dia tak perlu tahu dah. Sebab apa, dalil dia macam mana. Dia tahu Allah Ta'ala hidup, cukup dah. Sah dah akidah dia. Tiba-tiba, sebagai contoh, seseorang itu beriman, dia tahu dalam hati dia, dia berpegang dalam hati dia, Allah Ta'ala tak hidup. Tak sah akidah dia, kufur dia. Ataupun dia berpegang bahawa Allah Ta'ala tak tahu, Allah Ta'ala tahu sikit-sikit je. Allah Ta'ala tak tahu perkara terperinci. Tak sah akidah dia. Allah Ta'ala tahu belaka. Hak tersembunyi, hak akan datang, semua Allah Ta'ala tahu belaka. Tiba-tiba seorang ni dia berpegang Allah Ta'ala berkehendak pada perkara hak baik-baik je. Hak jahat Allah Ta'ala tak berkehendak. Tak sah iman dia. Allah Ta'ala berkehendak belaka. Setiap apa yang Allah Ta'ala berkehendak, semuanya berlaku. Setiap apa yang berlaku adalah semua kehendak Allah Ta'ala. Okey. Begitulah seterusnya. Maksudnya, asasnya, semua orang wajib berpegang dengan perkara ni. Semua orang wajib berpegang bahawasanya Allah ada kudrah. Setiap yang berlaku adalah dengan kudrah Allah Ta'ala. Dan setiap orang wajib berpegang bahawasanya pada zat Allah adanya sifat berkata-kata. Setiap orang wajib berpegang bahawasanya pada zat Allah adanya sifat mendengar. Tak boleh seorang tu tiba-tiba dia kata, Allah tak dengar benda ni. Allah tak dengar benda ni. Tidak boleh. Dan betul juga, setiap orang wajib berpegang bahawasanya Allah Ta'ala adanya sifat melihat. Okay. Dan perkara ini adalah dalil-dalil dia dalam Al-Quran. Ada. Kalau nak dalil akal, ada juga. Cuma kita tidak sempatlah untuk sebut di sini. Kerana bukan merhalah kita. Okey, lepas ni boleh belajar pada peringkat yang seterusnya lah. Pada kitab yang seterusnya, insya-Allah ada sahaja. Kemudian kata pengarang, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wajib untuk kita berpegang bahawasanya Allah Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala mengetahui mata-mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan setiap perkara yang disembunyikan oleh dada-dada. Wajib untuk kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui mata-mata yang khianat. Para ulama mufassir menafsirkan maksud mata yang khianat, maksudnya adalah mata yang melihat dengan pandangan maksiat. Okey, sama ada dia melihat perkara yang maksiat ataupun dia melihat dengan tujuan maksiat dan sebagainya. Adalah beberapa penafsiran ulama, tapi maknanya berbalik pada makna yang hamba sebut tadi itulah. Wa ma tukhfi sudur, dan Allah Ta'ala tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah Ta'ala mengetahui perkara yang sir, perkara yang rahsia. Wa akhfa, dan perkara yang lebih tersembunyi. Sir, rahsia dah, orang tak tahu dah. Akhfa ni lebih dalam lagi. Adalah penafsiran dia oleh para ulama tafsir. Kalau nak tengok lebih boleh rujuk tafsir lah. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Allah Ta'ala lah yang menciptakan setiap sesuatu. Allah Ta'ala ciptakan taat dan maksiat. Allah Ta'ala ciptakan semua perkara. Wa huwal wahidul qahhar, dan dialah Allah Ta'ala al-wahid. Esa dia, Tuhan yang Maha Esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Al-qahhar, Tuhan yang Maha gagah perkasa. Wa annahu ta'ala ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abadahu wa rasulahu ila jami'il khalqi. Dan wajib untuk kita berpegang bahawasanya Allah Ta'ala mengutuskan sayyidana, tuan kita, penghulu kita, Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abadahu wa rasuluhu, akan sebagai hamba-Nya dan rasulnya, ila jami'il khalqi, kepada sekalian makhluk. Wajib untuk kita berpegang bahawasanya Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu siapa? Adakah Nabi Muhammad anak Tuhan? Tak. Nabi Muhammad adalah abadahu, adalah hamba Allah. Kenapakah pengarang mendahulukan maqam Rasul, maqam ubudiyah terhadap maqam Rasul? Kerana seafdal maqam hamba kepada Tuhan adalah maqam ubudiyah. Okey. Di dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah menceritakan subhanallazi asra bi'abdihi, dengan hamba-Nya. Okey, terus terangkan hamba tidak sempat untuk hurai lebih panjang lagi. Wa rasulahu, dan Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sebagai pesuruh dia, rasul dia, diberikan bebanang untuk menyampaikan kepada siapa? Ila jami'il khalqi, kepada sekalian makhluk.
Okey, isyarat pengarang kita ila jami'il khalqi menunjukkan bahawasanya Nabi Muhammad diutuskan kepada manusia. Waktu kita tahu dah. Semua orang tahu. Kalau dia kata Nabi Muhammad tidak diutuskan kepada orang Amerika, kufur dia. Sebagai contoh. Okey, maksudnya Nabi Muhammad diutuskan kepada sekalian manusia. Dan begitu juga kepada sekalian jin. Sekalian jin. Nabi Muhammad diutuskan kepada sekalian jin. Dan begitu juga Nabi Muhammad diutuskan juga kepada para malaikat. Pada masalah Nabi Muhammad diutuskan kepada malaikat, ada berlaku perselisihan pendapat. Ada para ulama mengatakan bahawa Nabi Muhammad tidak diutuskan kepada malaikat. Nabi Muhammad diutuskan kepada manusia dan jin. Okey, itu yang pertama. Dan ada juga, tidak sedikitlah para ulama Asy'ariyah mengatakan bahawa Nabi Muhammad diutuskan kepada para malaikat sebagai utusan tasyrif. Okey, utusan untuk memuliakan para malaikat. Jadi setiap umat Nabi Muhammad dimuliakan dengan sebab Nabi Muhammad, maka untuk memuliakan para malaikat, Nabi Muhammad juga diutuskan kepada malaikat untuk memuliakan malaikat sebagai utusan tasyrif. Dan ada juga sebahagian ulama mengatakan bahawa Nabi Muhammad diutuskan juga kepada para malaikat dengan utusan taklif. Utusan taklif maksudnya sama macam kita lah. Utusan Nabi membawa risalah yang membawa bebanan kepada para malaikat. Akan tetapi para malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Okey. Kemudian lihidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Untuk memberikan petunjuk, Nabi Muhammad diutuskan untuk memberikan petunjuk kepada sekalian makhluk. Petunjuk hidayah ni apa? Hidayah adalah tunjuk jalan. Ad-dalalah bi tariqil haqq. Dalalah satu petunjuk kepada tariqil haqq, jalan kebenaran. Itu adalah hidayah. Walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Nabi Muhammad diutuskan untuk sempurnakan hidup kita. Jadi dengan Islam, datangnya syariat Islam, maka hidup kita menjadi teratur, hidup kita menjadi sempurna. Wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan tempat kembali kita di akhirat esok-esok. Kalaulah tidak kerana Islam, maka kekallah kita di dalam neraka wal'iyadzubillah. Jadi besarnya peranan akidah di dalam kepada kita semua lah. Kalau bukan kerana iman kita kepada Allah Ta'ala, maka kekallah seseorang tersebut di dalam neraka wal'iyadzubillah. Kemudian wa ayyadahu bil mu'jizatiz zahirat, dan Allah Ta'ala memperkuatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizatiz zahirat, dengan mukjizat yang zahir. Mukjizat adalah asal daripada a'jaza yu'jizu mu'jizun, perkara yang melemahkan lawan. Perkara yang melemahkan lawan. Jadi Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi. Dan mukjizat ni sifat dia adalah mencabar lawan. Okey. Jadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sangatlah banyak, dan kebanyakan mukjizat tersebut hanyalah dinampak ataupun dilihat oleh para sahabat, kecuali satu lagi mukjizat yang kekal sehinggalah pada zaman kita, itu Al-Quran. Yang mana Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran diturunkan mencabar sekalian para ulama, para orang Arab yang ketika itu fasih. Orang Arab ketika itu kata-kata dia cukup fasih, cukup baligh, cukup tinggi balaghah mereka. Okey, tak mari terjemah balaghah, tak apalah. Hamba nak laju-laju je. Sedikit lagi, wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala. Dan wajib untuk kita beriman bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sadiqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Antara sifat Nabi, wajib untuk kita beriman bahawasanya Nabi benar. Nabi benar ni pada setiap perkara. Bahkan sekalipun Nabi bergurau, Nabi juga bercakap benar. Pada satu ketika Nabi ni didatangi oleh perempuan yang tua. Perempuan tua ni mari jumpa Nabi, jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, doa untuk aku biar aku masuk syurga. Kemudian Rasulullah kepada kita, Rasulullah bagi tahu kepada perempuan tua tersebut. Rasulullah kata, ya umma fulan, wahai mak kepada budak, innal jannata la tadkhuluhal ajuz. Sesungguhnya syurga tidak dimasuki oleh orang yang tua. Maka nangislah perempuan tua tersebut
pergi lari lah, maksudnya pergi nangis, pergi membawa diri. Kemudian Rasulullah suruh pada sahabat kejar perempuan tua tersebut dan bagi tahu kepada dia sesungguhnya setiap orang yang masuk syurga dia tidak akan masuk dalam keadaan tua, dia akan kembali kepada muda muda dara. Okey. Secara ringkas je lah. Fi jami'i ma akhbara bihi 'anillah ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar fi jami'i ma akhbara bihi, pada setiap perkara yang menceritakan oleh Nabi dengannya 'anillahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala, minas sirati, daripada titiang sirat. Maksudnya para pengarang kita tadi dia menyebutkan perkara yang wajib kita beriman pada Nabi, iaitu benarnya Nabi. Apabila kita beriman bahawasanya Nabi benar dan kita membenarkan setiap perkara yang Nabi bawa datang, maka kita pun membenarkan apa yang Nabi cerita daripada perkara-perkara yang ghaib. Jadi pengarang kita mula bicara tentang perkara-perkara yang ghaibiyat. Tadi mula-mula dia menceritakan tentang perkara uluhiyat. Kemudian dia cerita tentang nubuwat. Kemudian dia mula dah masuk kepada perkara yang sam'iyat. Wajib untuk kita beriman bahawasanya Nabi benar pada menceritakan tentang adanya titiang sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, wa yudrabus siratu baina zuhri jahannam, dan dibentangkan sirat ni, titiang sirat ni, baina zuhri jahannam, di antara dua tebing neraka jahannam, fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha, dan kata Rasulullah, aku dan umat aku adalah orang yang pertama yang melintasi titiang sirat. Kemudian wal mizan, wajib untuk kita berpegang bahawasanya Rasulullah adalah orang yang benar pada menceritakan tentang adanya mizan, adanya timbangan amalan di hari akhirat lagi. Wal haudi, dan adanya telaga Rasulullah. Jadi telaga Rasulullah, banyaklah hadis yang menceritakan tentang telaga Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sebut, inna haudi ab'adu min ailati min adan, sesungguhnya telaga aku lebih jauh daripada Ailah. Ailah ni di Palestin. Min Adan, daripada Adan, satu tempat di Yaman. Kita ambil Google Map, kita ukur daripada Adan kat Yaman tu kepada Ailah dekat Palestin. Jauh mana? Okey. Rasulullah sebut jauh lagi telaga dia, luas lagi telaga dia. Kemudian Rasulullah sebutkanlah ciri-ciri sifat air dia, warna putih dan sebagainya, rasa dia, gelas-gelas untuk orang minum. Kemudian Rasulullah menceritakan bahawasanya umat dia akan mari minum daripada telaga haud Nabi. Adalah hadis yang menceritakan tentang perkara tersebut. Tidak sempatlah untuk kita sebut hari ini. Dan para ulama berbeza pendapat di manakah terletaknya telaga Rasulullah, haud Rasulullah, adakah sebelum titiang sirat ataupun selepas titiang sirat. Jadi jumhur ulama mengatakan sebelum titiang sirat. Kemudian ada juga sebahagian ulama mengatakan telaga Nabi berada selepas titiang sirat. Ada juga para ulama yang mengatakan ada dua. Ada telaga Nabi yang berada sebelum titiang dan ada juga selepas titiang. Okey, kemudian wa ghairi zalika min umuril akhirati, dan lain perkara-perkara yang lain lagi daripada perkara-perkara akhirat, iaitu perkara yang sam'iyah lah. Wal barzakhi wa min su'alil malakain, wajib untuk kita beriman adanya barzakh dan adanya soal dua malaikat di dalam kubur, wa azabil qabri wa na'imihi, dan adanya azab kubur dan nikmat kubur, wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahi munzalati haqqun, dan bahawasanya Quran dan setiap kitab-kitab Allah yang diturunkan adalah benar. Wal malaikata haqqun wal jannata haqqun wan naru haqqun wa jami'a ma ja'ana bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan setiap perkara yang Nabi bawa datang semuanya benar belaka. Jadi itu sahajalah tentang perkara akidah yang wajib untuk kita berpegang. Bukan itu saja, maksudnya apa yang dibincangkan dalam kitab ini, waktu saja. Jadi amba dok dah sebab amba ada nak kerja flight pula. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang kurang, apa yang lemah daripada diri amba sendirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Al-Fadil Ustaz Salahuddin. Jadi insya-Allah moga-moga segala ilmu yang dicerahkan pada hari ini, segala ilmu yang telah diberikan oleh Al-Fadil Ustaz dapat kita aplikasikan bersama-sama. Jadi insya-Allah saya tutup majlis daurah kita pada petang ini dengan kafarah dan suratul As.
Jadi insya-Allah terima kasih semua kerana telah join. Terima kasih. Assalamualaikum.